Guys, jangan lupa pada bulan Ramadan kita sebenarnya banyak masa terluang. Perasan atau tak, memang banyak masa kita terluang. Jadi gunakan sehabis baik. Okay. Dan macam saya sendiri, saya ikhtiar untuk banyakkan melakukan aktiviti fizikal dan juga spiritual. Okay. Sebab saya memang kena juga banyak melakukan aktiviti fizikal, di mana sebab bagi saya lah, okay, keperluan pergerakan fizikal ni setiap hari. Dia tak boleh terbatas pada bila kita rajin je. Tak boleh. Sebab saya dapat rasa hari ini di mana saya melakukan aktiviti fizikal lah. Okay, saya sendiri melakukan aktiviti fizikal dan dapat merasakan perbezaan daripada dulu dengan sekarang. Sangat jauh beza. Dapat lagi energi lebihan untuk teruskan keep going, untuk saya capaikan impian saya, juga untuk menjalani kehidupan seharian. Jadi benda tu jadi mudah. Dan jangan lupa juga jaga kesihatan pada bulan Ramadan nanti. Banyak dan juga ambil garam, sedikit garam pada sahur nanti, supaya dapat kebaikan ataupun electrolyte sebenarnya. Okay, electrolyte, supaya tak ada haus dengan cepat. Jadi garam tu dia akan mengikat air dalam badan supaya tahan lebih lama. Okay guys, jangan salahkan Tuhan, sebab kau yang pilih hidup ni.